Allahumma barik wa sallim nahmadu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 7 orang akan diletakkan oleh Allah SWT di bawah naungan rahmatnya pada hari kiamat yang tidak ada naungan selain pada naungan Allah SWT. Pertama, raja yang adil. Kedua, pemuda yang membesar dalam beribadat kepada Allah SWT. Ketiga, seseorang yang hatinya sentiasa berpaut pada masjid. Keempat, 2 orang yang berkasih sayang semata-mata kerana Allah SWT. Pertemuan dan perpisahan mereka adalah semata-mata kerana Allah. Kelima, seorang lelaki yang digoda oleh wanita bangsawan bagi yang lagi jelita, lalu dia berkata, saya takutkan akan Allah. Keenam, seorang yang bersedekah secara bersembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa-apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ketujuh, seorang yang mengingati Allah SWT dalam keadaan bersendirian lalu berlinangan air matanya. Bukhari. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, 7 orang akan diletakkan oleh Allah SWT di bawah naungan rahmatnya pada hari kiamat yang tidak ada naungan selain pada naungan Allah SWT. Pertama, raja yang adil. Kedua, pemuda yang membesar dalam beribadat kepada Allah SWT. Ketiga, seorang yang hatinya sentiasa terpaut kepada masjid. Keempat, 2 orang yang berkasih sayang semata-mata kerana Allah SWT. Pertemuan dan perpisahan mereka adalah semata-mata kerana Allah. Kelima, seorang lelaki yang digoda oleh wanita bangsawan lagi jelita, namun dia berkata, saya takutkan Allah SWT. Keenam, seorang yang bersedekah secara bersembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa-apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ketujuh, seorang yang mengingati Allah SWT dalam keadaan bersendirian lalu berlinangan air matanya. Bukhari. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, mana-mana golongan yang duduk dalam mana-mana majlis yang tidak mengingati Allah SWT dan tidak berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka majlis itu akan menjadi asbab kerugian untuk mereka pada hari kiamat. Maka terserah kepada Allah SWT sama ada dia ingin mengazab mereka atau memaafkan mereka. Tirmizi. Semoga Allah SWT bagi kita taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.